Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Allahul Lazi, Ya Basiru, Ya Sami'u, Ya Maliku, Ya Allahu, Ya Latifu, Ya Hadi, Ya Razak, Ya Hanan, Ya Muhi, Ya Muni, Ar-Rahmanir Rahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak perkara yang kita nak kongsikan dalam segmen Halalkan Aku ini kerana ini adalah episod permulaan. Dan selepas ini kita akan cuba memanggil siapa yang berani untuk berkongsi tentang sebuah pengalaman, sebuah kehidupan yang mereka lalui untuk menjadi iktibar serta panduan kepada masyarakat semua. Halalkan Aku merasmikan segmen Pod Garasi. Halalkan Aku ini adalah sebuah naskah yang digarap halus dengan penuh teliti oleh seorang manusia yang dinamakan lelaki. Dan lelaki ini ada bersama dengan saya yang kita akan kupas, kita akan ambil tahu lebih lanjut tentang Halalkan Aku ini. Kenapa halalkan aku? Kan? Dan why? Kan? Tak halal ke kita ni? Halalkan aku ni dari segi sudut apa? Pemakanan, kebersihan ataupun apa? Jadi kita akan berkongsi perkara ini dengan penulis ini, atau saya panggil brother, abang ini yang saya hormati kerana beliau cukup berani untuk menulis sebuah naskah ini. Okey, baik guys, tak nak buang masa, kita bersama dengan seseorang yang diberi nama Syamim Zulkifli. Bro, ya, bersedia? InsyaAllah. Lafaz sikit bismillah. Okay. So far okay. Apa soalan pertama? Macam mana kau dapat ilham untuk buat buku ni? Okay, Halalkan Aku ni dia tak ditulis di tepi jalan. Right, kita tak tulis buku ni tepi jalan, tapi kita dapatkan information daripada Rumah Perlindungan Wanita Teranaya yang wanita-wanita yang pregnant anak tak sataraf. Right, daripada lawyer, daripada lawyer, kaunselor, ustaz-ustaz dan mangsa-mangsa yang tertipu dengan jantan sundal. So maksudnya kisah dalam ini adalah kisah benar? Yes, exactly. Dia based on true story, cuma kita alih bahasa dia kepada bahasa-bahasa yang mudah untuk difahami. Okey, itu yang wujudnya perkataan jantan sundal. Betul. Selalu kita dengar perempuan sundal. Jantan sundal ni jarang-jarang kita dengar. Kan, sebab selalu jantan ni kita tak panggil jantan sundal, kita panggil jantan Romeo, jantan apa lagi? Buaya darat. Tapi jantan sundal ni mungkin selepas ini akan lebih familiar untuk disebut oleh perempuan-perempuan di luar sana. Okey. Dan disebabkan itu engkau berani untuk keluarkan Halalkan Aku ni. Betul. Sebab dia bukan dia sebenarnya mungkin orang tak tahu. Right, apa dan orang tak nampak apa yang saya nampak waktu saya research buku Halalkan Aku ni. Okay. So that's why kita bukan nak jadi poyo, tapi kita nak educate people, atau terutamanya orang perempuan. Sebab orang perempuan yang baca buku Halalkan Aku, dia faham realiti manipulasi jantan sundal. Dan orang lelaki yang baca buku Halalkan Aku dan dia takkan jadi jantan sundal, sebab buku Halalkan Aku ni adalah suara orang-orang perempuan yang dah penat dengan permainan manipulasi jantan sundal, tentang kebodohan manusia dalam bercinta, dan tentang lelaki yang pandai bercakap tapi tak reti nak tanggungjawab. Aku dapat rasa sesuatu. Okay. Bila kau, sebab benda ini takkan terhasil kalau tidak berlakunya sesuatu yang tragis dalam percintaan kau, bro. Apakah kegagalan kau bercinta itu begitu membuatkan kau terduduk? Dia sebenarnya macam ni lah. Saya pun pernah jadi bodoh kat dalam cinta ni. Berapa kali bodoh? 4 kali bodoh. Ni jujur cakap, 4 kali bodoh. So sebab 4 kali bodoh tu, dan kau adalah jantan yang bodoh lah. Saya dah jantan, saya akui benda tu. Okay, jantan bodoh. Saya akui benda tu, tapi
Saya tak teruskan untuk membodohkan diri saya dengan percintaan-percintaan yang tak menuju perkara yang halal. Dan kau menyatakan bahawa 4 kali engkau menjadi bodoh dan maksudnya 4 wanita telah membodohkan kau. Exactly. Okay, by right bro, 1 kali dibodohkan kau dah patut belajar untuk kali kedua. Dan kali kedua engkau lebih matang dan lebih bagus untuk mengurusannya. Tapi tetap juga bodoh. Dan kali ketiga juga sepatutnya engkau dah tak perlu dibodohkan lagi. Tetapi hingga keempat. Sebenarnya apa yang membuatkan engkau begitu tak nampak kesilapan yang lalu? Terlampau percaya. Terlampau percaya. Okey. Dan itu yang kita letakkan dalam buku Halalkan Aku, supaya perempuan mana-mana, tak kisah perempuan ataupun lelaki, jangan terlalu percaya dalam orang yang baru kita kenal, yang menjanjikan bulan bintang dan sebagainya, tapi hanya pandai cakap, tak reti nak melakukan melalui tindakan. Tapi daripada nada yang kau suarakan ni, kau begitu macam sakit hati bro. Dia bukan sakit hati, Betul? tapi ini realiti. Okay. Pandai kau berlapik Bukan sakit hati tapi realiti. Macam pantun 2 kerat. That's the hakikat kan? Okay. Dia tak ada istilah sakit hati sebab saya dah move on. Okay? Are you sure? I'm very sure. And sebab cuma kadang-kadang orang cakap apa, rindu boleh, kembali jangan. Okay. Tapi saya cakap terus terang yang apa yang ada dalam buku Halalkan Aku ni hanya realiti dan kebenaran. Okey, antara 4 kegagalan 4 wanita, yang mana satu paling kau rasakan terbaik, baik, buat baik, pura-pura baik? Yang mana? Yang mana meninggalkan kesan yang besar pada kau? Personal sangat tu. Jujur lah bro, jujur. Tak, sebab sekarang kita dalam segmen Halalkan Aku. Kita nak tahu kejujuran itu kan, sebab kita tak nak cakap pandai, tulis pandai, tapi sebenarnya berlaku lain. Yang mana meninggalkan kesan bro sebenarnya? Soalan lain dulu ni. Okay. Semua ada meninggalkan kesan, right? Okay. Tapi saya maafkan, tapi saya tak lupakan lah. Bro, bila kau sebut maafkan tu, aku macam tervisual kau ni macam lelaki kiriman Tuhan bro. Saya maafkan semua kan, bekas-bekas pasangan saya. Tapi itulah benda, sebab luka yang dia bagi tu yang membentuk saya hari ni. So that is apa jawapan kepada soalan tadi. Okey, baik. Sebelum kita nak lebih fokus kepada isi kandung Halalkan Aku, kita nak faham lah kan. Sebab bila bercakap pasal cinta, yang menulisnya seorang lelaki yang nak memberi nasihat dan juga membuat pelbagai kisah dalam ni yang dibaca oleh ramai perempuan dan wanita. Okey, dan dikatakan kalau lelaki baca buku ni akan sakit hati kerana banyak rahsia-rahsia lelaki yang didedahkan. Kenapa kau perlu dedahkan kelemahan lelaki bro dalam buku ini? Macam saya cakap tadi, ramai orang tak nampak apa yang saya research masa saya research untuk buat buku Halalkan Aku. Right, antaranya kalau seperti mana yang kita dapatkan information daripada Rumah Perlindungan Wanita Teraniaya, yang mana ada satu orang perempuan, right? Satu orang perempuan yang dipregnantkan, purposely dirosakkan, kan, untuk dijadikan perempuan boyfriend, dijadikan pelacur. Right? Boyfriend dia menggunakan perkataan sayang, menggunakan kata-kata manipulasi untuk rosakkan perempuan ini, dan perempuan ini hendak dijadikan pelacur. Maksudnya ianya adalah sebuah kasih sayang yang terancang lah. Yes. Okay. Exactly. Bukannya kasih sayang yang lahir No. pada Sebab hari ni kita kena tahu, dalam saat mungkin out of topic je, dalam saat orang mengejar cari duit, ekonomi dan sebagainya, orang sanggup buat apa saja untuk apa orang cakap, mendapatkan sesuatu yang memberi kepentingan ataupun kebahagiaan pada diri. That's why benda tu berlaku.
Okey bro. Okey. Mungkin ada kebenaran daripada apa yang dinyatakan oleh Brother Syamim kepada anda, juga mungkin anda mempunyai pendapat dan pandangan anda sendiri. Tapi sehingga saat ini Tuan Bayang tak masuk lagi. Maksudnya apa? Tuan Bayang tak panas lah. Okey, bro, mengikut statistik keseluruhan, kira-kira 5 juta wanita di Malaysia dalam pelbagai kategori umur dilaporkan belum berkahwin. So 5 juta tu agak ramai bro. Betul. Maksudnya belum berkahwin. Apakah kemungkinan mereka yang belum berkahwin ini ada tergolong daripada kalangan-kalangan wanita yang telah disundalkan cintanya oleh jantan sundal? Mostly begitu, sebab kalau kita nak tahu juga, kita ada, Malaysia adalah negara ketiga paling banyak orang single Di Asia Tenggara. di Asia Tenggara. Antaranya termasuklah mereka yang janda, yang balu, duda dan sebagainya. Ataupun yang saja ada affair tapi tak nak kahwin. Ada juga. Sebab mereka sebab hari ni keadaan ekonomi menekan. Menekan mereka ini, dan tidak ada orang yang nak menerangkan secara jelas berkenaan perkahwinan itu sebenarnya menambah rezeki. Dalam surah An-Nur dia cakap benda tu. Berkahwin, saya tak nampak exact words ataupun exact verse dalam tu, tapi berkahwinlah kamu sekiranya kamu miskin, Allah akan kayakan kamu dengan kurnianya. That's the thing. Cakap-cakap siapa lagi yang kita nak percaya kalau bukan kalam Tuhan? Okey. Itu bagi yang berfikir bro. Tapi kepada perempuan ataupun lelaki yang di luar sana yang tidak meletakkan pegangan seperti itu, panduan seperti itu, hanya akan terus memandu kehidupan mereka dengan cinta, kasih sayang, dan ditinggalkan, dinodai, berlakunya perkara sumbang dan sebagainya. Is normal kan? Dia tak normal, kita yang normal kan. Dan tugas kita lah untuk membetulkan perkara tu. Apa guna kita jadi manusia kalau kita tak dapat memberi manfaat kepada orang lain tentang ilmu yang kita ada. Okey bro, sejauh mana kau boleh katakan yang ada tak kau buat survey di kalangan pelbagai perempuan yang mengalami masalah ditinggalkan lelaki, dinodai oleh lelaki, dan sebenarnya mereka mengaku tak itu silap mereka, bukan silap lelaki? Most of the time yang ataupun kebanyakan wanita ataupun lelaki yang saya jumpa dan berceritakan masalah tentang permasalahan ditipu dan sebagainya, kebanyakannya mereka ini tak pandai untuk menilai kata-kata yang digunakan oleh sipulan-sipulan ni untuk dia tak ertilah nak menilai sama ada benda ni betul atau salah kan. Kadang-kadang contohnya baru cakap I love you dah rasa orang tu sayang dia, baru belanja makan dah rasa tu hutang budi, right? That's the thing. Sedangkan kebanyakan ada orang lelaki yang menggunakan perkataan itu hanya untuk menundukkan orang perempuan. Sebab itu dekat live saya cakap tentang tolong belajar menilai siapa yang bercakap dengan kau. Adakah kata-kata yang dia cakap tu sekadar untuk flirting ataupun ikhlas daripada hati. That's the thing. Okey, nampaknya benda itu subjektif bro sebenarnya. Orang boleh cakap agree to disagree untuk okay. Apa yang kita cakap. Okay. Tetapi kita kena tahu satu perkara yang hari ni kebanyakannya berlaku begitu. Alright. Okey, saya follower tak ramai. Tapi kebanyakan yang hantar mesej dekat saya dan di monitor oleh admin kita, semuanya bercerita tentang perkara yang sama. Maksudnya mereka meluahkan perasaan kat engkau? No, dekat admin saya lah. Tak. Yalah, admin tu engkau lah. Yalah. Maksudnya dia tujukan pada engkau lah. Ya, yeah, exactly. Dan kau layan? Kita tak layan. Sebab tu kita ada admin yang menguruskan segala conversation. Dan kita juga tapis siapa yang kita bercakap tu. Sebab kita tak nak benda tu menjadi backfire kepada kita kemudian hari. That's why saya tidak urus berkenaan dengan DM atau everything.
melainkan admin saya yang handle. Habis admin yang jawab lah. Admin yang jawab. Okey, jadi admin lebih admin ambil soalan, okey. dan beritahu saya, bos, this is apa benda. So nak jawab macam mana. So kalau saya rasa benda tu tak payah jawab, tak payah jawab lah. Kalau benda tu perlu dijawab, Bukan kalau kau tak jawab, kau telah mengecewakan mereka yang perlukan sokongan, perlukan dorongan, perlukan nasihat. Kadang-kadang Tak ke mereka kata kau jantan sundal sebab kau tak jawab? tak, sebab pertama sekali kita kena tahu kan, kita tak tahu siapa yang dengan siapa kita berdepan. Right? Di media sosial ni, macam contoh apa yang berlaku di rumah perlindungan, ada satu orang remaja bercinta melalui sosial media, kan, di perjumpaan pertama kali dirogol. Oh, Right? sadis bro. Dirogol, dan apabila polis check balik, dan akaun yang diguna pakai untuk conversation tu, akaun tu dah tak ada, Anonymous. So, dan budak itu baru berusia 14 tahun sudah mendapat HIV Awal. Disebabkan apa? Disebabkan percintaan yang tak jelas. Sebab itu kita tapis siapa yang berhubungan dengan kita, berhubungan ataupun DM kita. Okey, setakat analisis yang ada, data yang ada, lingkungan umurnya bagaimana? Adakah perempuan yang berkejaya, perempuan yang mempunyai kedudukan yang tinggi, ataupun yang biasa-biasa je? Okey, ikut fakta tahun lepas, the exact figure saya tak tahu, tapi remaja yang pregnant anak tak sataraf tahun 2025 ada lebih kurang 24,000 orang. Ramai. Right? Kalau dicampur dengan yang dewasa, mungkin ada dalam 50 plus. Right? Tapi kita kena tahu pula, itu yang direkodkan. Yang abortion secara haram, kita tak ambil kira benda tu. Dan kita kena tahu, ada juga klinik-klinik yang offer abortion secara haram. Benda tu ada, wujud. Business bro. Ya, Tak, sekarang ni kalau tak buat macam tu, dia akan menjadi sesuatu perkara yang lagi buruk, sebab banyaknya anak yang keluar tu anak luar nikah dan berlakunya kerosakan dalam keluarga. Jadi mungkin itu cara terbaik. Tapi kita kena tahu juga satu perkara. Sebab itu kita kena educate orang daripada awal, yang hari ni jangan normalizekan perkara-perkara yang, sebagai contohnya, bercinta sebelum nikah. Okey, percintaan sebelum nikah ni tidak ada lain melainkan membuka pintu-pintu zina. Right? Yang kau makin serius This not a serious thing. Dia bukan serius. Tapi ini satu penekanan supaya kita menggunakan konsep yang digunakan di dalam agama, iaitu ta'ruf, ta'dim, istiqorah, dan teruskan dengan pernikahan dan pertunangan dan sebagainya ni. Dan pertunangan itu juga adalah terlabel daripada golongan apa, perkara-perkara ta'ruf. Saya cakap tadi, tugas kita dalam satu kalam ulama ada cakap, orang yang baik itu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang. Right? So that is the way tim kita dan termasuk saya memberi manfaat kepada orang tentang perkara-perkara tu begini. Okey bro, kalau mengikut pengalaman, mengikut apa yang kau survey, siapa yang sebenarnya lebih banyak curang, lelaki atau perempuan? Kita kena tahu peratusan kecurangan ni masih dipegang oleh orang lelaki. Tapi lelaki tu memang sifatnya curang lah. Kecurangan itu, saya cakap kecurangan itu peratusannya masih dipegang oleh orang lelaki. Tetapi, termasuk kau dulu. Tetapi saya tak curang. Oh, tak curang. Wallahi. Okay. So tapi kita nak beritahu juga, kecurangan orang perempuan pun makin hari makin meningkat. Maksudnya nak menyatakan perempuan juga berpotensi menjadi seorang penyondol yang merosakkan lelaki. Dia kalau dia perempuan bukan penyundal dan penyondol, dia kena ada beza. Penyundal ni dia suka flirting dan sebagainya. Itu penyundal. Penyundal ni maksudnya bertukar-tukar pasangan ni. Itu penyundal. Penyondol ni dia tak ada beza dengan babi. Pernah jumpa penyundal? Pernah jumpa Ramai. Kan? Dan kita kena tahu penyondol ni pula dia tak ada beza dengan babi.
Penyondol tak ada beza dengan babi. Sebab Asal kau kurang ajar sangat. sebab kita kena tahu satu perkara. Kau membabikan penyondol. Kurang ajar. Kita kena tahu satu perkara yang hari ni, kenapa beza, apa persamaan penyondol ni dengan babi? Babi dia sondol sampah, dia sondol tanaman orang. Right? Dan penyondol dia sondol rumah tangga orang. Kan sama. Macam mana kau boleh klasifikasikan, definasikan seseorang tu penyondol, sedangkan dia kata aku tak sondol, aku tak ada, benda ni lahir dengan secara tiba-tiba, dengan ikhlas dan ianya tak bertepuk sebelah tangan. Dia kena tahu satu perkara, curang tu pilihan bukan takdir. Bro, aku bukan nak ni. Cumanya bila kau kata curang itu pilihan bukan takdir, aku contoh. Macam mana kau boleh, aku agak confused sebenarnya bila kau menyatakan curang itu pilihan, curang itu takdir bukan pilihan. Curang itu pilihan bukan takdir. Terbalik tu. Sekarang ni contohlah, perempuan tu tak nak curang pun, lelaki tu tak nak curang pun, tapi suasana, keadaan seperti menekan-nekan macam kau katakan tadi, berlakulah benda itu. Itu sebab sebenarnya curang ni tak bermula dengan hubungan di atas katil, tapi bermula daripada tindakan-tindakan kecil. Contoh kan, dia cari ruang untuk berhubung dengan alasan kerja, dengan alasan kononnya macam tengah buat apa, dengan alasan ala kawan je, abang angkat je, kakak angkat je, macam pernah buat je. Sejujurnya saya tak pernah ada kakak angkat, adik angkat, saya tak ada. Tapi pernah buat lah. Saya tak pernah buat. Saya tak pernah buat. Sebab mana ada babi mengaku dia berak dekat atas jalan, bro. Itu sebab saya cakap, apa yang kita bercakap ni adalah based on our research. Kita tak cakap simply benda ni kalau kita tak dapat research yang betul. Sebab tu saya cakap, dalam buku Halalkan Aku ni, kena tahu satu perkara kan, informationnya adalah daripada mangsa-mangsa yang dah terkonor dengan jantan sundal ni sebenarnya. Hakikatnya kau nak menyatakan buku Halalkan Aku ini adalah panduan untuk perempuan. Dia panduan untuk perempuan dan juga lelaki. Alright, itu sebab saya cakap, kalau orang perempuan baca buku Halalkan Aku yang sedang confused, yang tak tahu status hubungan dan sebagainya, dan dia akan jelas berkenaan dengan hubungannya. Tetapi kalau lelaki yang baca buku Halalkan Aku, insya-Allah dia takkan jadi jantan sundal. Sebab buku ni kita kena tahu, ia adalah suara orang-orang perempuan yang dah penat dengan jantan-jantan sundal yang memanipulasi diorang ni. Kiranya secara halusinasinya, kau ni ibarat simbolik kepada pejuang wanita lah. Dia bukan simbolik kepada pejuang wanita, tetapi dia adalah satu perkara yang kita gunakan, Halalkan Aku ni, untuk kita bagi tahu pemikiran yang macam mana korang patut ada dalam berhubungan. Banyak, bro, kitab-kitab, buku-buku agama, buku-buku motivasi banyak bro sebenarnya. Tapi penyampaian tu mungkin tak sampai dengan bahasa-bahasa yang akademik. Jadi kau nak menyatakan dengan bahasa kasar orang akan sedar. Kita kena tahu, sebab benda yang paling sakit itulah yang benda yang akan kita paling ingat dalam hidup. Tapi bukan ke kalau dengan cara yang kasar itu akan membuatkan benda ataupun orang lain tu lebih keras, lebih menolak? It's good. Sebab bagi saya, contoh pada orang perempuan, tak salah untuk dia jadi sombong demi untuk menjaga diri. Tak salah untuk dia tak layan mana-mana lelaki dan meletakkan satu barrier dalam diri dia untuk tidak dibodohkan. Tak salah. Itu sebab ramai orang perempuan yang independen sekarang, bukan dia tak perlukan orang lelaki, tetapi dia sebenarnya dah penat dengan permainan kata-kata yang basi orang lelaki bagi ni. Bro, pernah tak dapat situasi seseorang perempuan tu mempunyai impian, mempunyai perasaan pada suami orang lain? Adakah dia tu penyondol? Exactly. Tapi dia kata aku tak berniat, cuma perasaan tu datang. Dia macam ni, dia bukan perasaan tu datang kan. Dia kalau satu hari air, dia macam ni, metafora dia macam ni, perasaan tu takkan datang kalau dia tak dipupuk. Alright. Dah kalau kau duk high hari-hari, memanglah. Kita kena tahu kan, orang perempuan ni sebenarnya
dia dibodohkan dengan 5 perkara. Hai, ini kau macam membuat satu rukun je ni. Betul. Orang perempuan tertipu dengan 5 pertanyaan lah, bukan 5 perkara, 5 pertanyaan. Apakah 5 benda tu? 5 pertanyaan. Yang pertama, good morning. Good morning. Yang kedua, good night. Okay. Yang ketiga, how was your day? Yang keempat, kau buat apa? Awak buat apa tu? Okay. Dan yang kelima, okey tak hari ni? Itu normal je bro, perkataan biasa. Ya, daripada benda tu mula rasa caring lah. Jangan tipu. Kalau lelaki pun kena macam tu, lelaki pun macam okey je ni. Kau pernah kena? Saya tak pernah kena, sebab tu saya dibodohkan. Kan? Malangnya kau bro. Tak pernah orang tanya kau. Tak ada. Sebab kita sedar diri. Tak, sebab kau pun ada wajah yang handsome. I mean, ada tarikan. Okay. Tapi 4 kali gagal bercinta, maksudnya memang kau naif lah. Itu sebab saya cakap 4 kali kegagalan saya dalam bercinta ni sebenarnya sebab terlampau percaya. Right? Sebab tu saya cakap, saya juga pernah bodoh macam mana orang lain bodoh dalam cinta. Okay. Tapi saya 4 kali lah. 4 kali lah. Dan kalau lebih daripada 4 kali tu, dia tak cukup 5 lah. Dia good morning, good night, how are you, how's your day. Yang satu tak cukup lah. Okay, alright. Okay, aku mula dah faham dah. Aku dah dapat dan dah faham kenapa engkau berada di sudut ini untuk menghasilkan halalkan aku ini. Okay bro, mengikut sejarah pengalaman kau, sebenarnya apa yang patut perempuan buat bila mana dia dah tahu dah red flag itu berlaku? Jangan abaikan. Sebab ramai orang perempuan hari ni dia abaikan red flag. Red flag tu dah nampak, dia butakan mata dan pekakkan telinga. Sayang bro. Sebab sayang. Okay, sebab sayang itulah. Sebab sayang. Ramai orang perempuan hari ni terbodohkan dalam bercinta ni. Sebab orang perempuan ni dia selalu percaya kepada potensi. Dia tak nak percaya pada hakikat dan realiti. Sebab itu bila banyak yang kita dapat DM tanya, abang macam mana nak cari lelaki yang betul? Okay, macam mana nak cari lelaki yang betul? Dan dalam teori kita, dalam apa yang kita dapat, so nak cari lelaki betul ni ada 6. Rukun lagi. Ni apa? Okey, jap. Tuan Bayang nak cakap. Ya, Tuan Bayang. Okey, maksudnya perempuan tak boleh bagi peluang lah pada lelaki yang pernah buat kesilapan. Perempuan tak boleh bagi peluang lah pada lelaki yang pernah buat kesilapan. Dia macam ni kan. Saya selalu cakap dalam live saya satu perkara. Saya percaya pada perubahan, tapi saya tak percaya pada peluang kedua. Okay, so dalam hubungan tuan sendiri tak pernah buat kesilapan lah? Saya tak rasa. Saya tak rasa. Saya tak rasa saya ada pernah buat kesilapan. Sebab itu sampai hari ni saya masih berfikir-fikir salah saya apa. Okey, kalau macam tu saya letak awak sebagai narsisik kan, NPD lah. Tak, dia bukan macam tu. Okey, saya beritahu terus terang. Alright. Percintaan saya yang terakhir. Okey. Saya di orang cakap macam ni. Percintaan saya yang terakhir itu LDR. Right, LDR. So long distance relationship. Itu sebab lepas LDR ni sebenarnya tak bagus. Right, sebab apa? Sebab yang dekat yang setia selalu kalah dengan yang selalu ada. Itu yang terakhir. Ada hubungan yang awal tu 1 2 3 ada lagi. Cuma saya nak tanya. Exactly, saya nak beritahu semua mereka meninggalkan saya sebab orang ketiga, abang angkat, adik angkat dan lelaki yang lebih kaya. Right, sebagai contoh. Saya pernah Dan saya simple je. That's tak boleh bagi peluang pada lelaki yang pernah buat kesilapan ke? Macam mana? Perempuan tak boleh bagi peluang kedua pada lelaki yang pernah buat kesilapan ke? Terpulang. Sebab dengar dulu, sebab kita jangan baca buku yang sama 2 kali sebab ending dia tetap sama. Kalau dah kahwin tu kena bercerai lah. Kalau si lelaki bercerai, okey, kena tahu satu perkara. Bercerai ni boleh sekiranya ada alasan syar'i. Okey, ada alasan syar'i. Okey. Right, saya cakap perempuan boleh minta cerai sekiranya ada alasan syar'i. So kesalahan yang melibatkan alasan syar'i itu apa dia? Contoh. Okey. Tak mampu bagi nafkah. Apa dia? Tak mampu nak bagi nafkah. Okey. Dan itu adalah satu kewajipan di atas seorang suami terhadap seorang isteri. Baik. Right.
mungkin mati pucuk ke. Baik. Mati pucuk boleh minta cerai. Okey. That's the thing. So maksudnya perempuan tu memang mengidamkan sexuality daripada kehidupan yang lebih Saya depankan nafkah dulu baru saya cerita sexuality tadi. Okey. Okey, itu dalam bab itu. Sekarang ni lelaki tu komplit. Cuma mungkin ada kesilapan lain tu. Kesilapan apa? Okey, katakanlah dia mungkin nak cari pasangan yang kedua, tiba-tiba terkantoi. Based on your statement tadi, jangan baca buku sama 2 kali. Maksudnya si isteri Dia nak poligami lah. mungkin. Okey, saya selalu cakap poligami bukan curang, tapi tanggungjawab. Okey, lelaki yang ada perempuan lain tapi tak ada niat nak bernikah, itu curang. Tapi kalau ada niat untuk bernikah dan ada usaha ke arah pernikahan, saya okey. So your statement tak boleh jangan baca buku sama 2 kali, nanti endingnya sama, merujuk kepada kesalahan yang apa? Kalau contoh lelaki tu curang. Dalam curang macam contoh boyfriend dan friend. Curang. Okey. Sebab banyak orang sekarang, okey, orang Macam mana level curang bagi couple tu? okey, curang anything can. Okey, curang dengan betina lain, tidur dengan betina lain, keluar dengan betina lain. Maksudnya tanpa berzina. tanpa pengetahuan ataupun perzinaan berlaku dalam hubungan tu. Kalau tidak berzina, dia nak cari juga yang lagi seorang, nak standby nanti tahun ni kahwin dengan seorang, tahun depan lagi seorang. Sebab itu jarang, niat dia baik. itu jarang-jarang berlaku. Okey, saya tak pernah dapat begitu. Tak pernah dapat cerita yang aku nak kahwin dengan dia besok, yang 2 tahun depan aku kahwin. Saya tak pernah Okey, jumpa. kalau macam tu, tuan kena study untuk kes yang tu pula. Okey. Saya akan Saya cek. serahkan pada abang Manis. Okey, itulah sebenarnya Tuan Bayang. Tuan Bayang akan mencari perkara-perkara yang mungkin panelis kita perlu menjawab secara spontan dan cepat. Kerana ianya cukup penting kita mengetahui sejauh mana jawapan itu benar ataupun tidak. Setakat ini Syahmin berjaya lah. Boleh kata berjaya lah. Okey bro, kau pernah dapat ugutan bila engkau menghasilkan Halalkan Aku ataupun engkau menjadi orang ketiga dalam perhubungan, orang lain memberikan motivasi percintaan? Contoh, kalau ada pasangan, perempuan itu mendapatkan nasihat pada engkau, kau pernah dapat tak ugutan daripada boyfriend dia ke dan sebagainya? Banyak. Yang nak padamkan saya pun ada. Okey. Sebab kau bukannya buat perkara tak baik, kau buat perkara baik apa? Sebab okey, ada satu kes dia guna fake account lah. Okey. Dia guna fake account dan serang saya dan mengatakan perkara yang tak baik terhadap saya, dan kita tengok benda tu dan sehingga ancaman-ancaman yang buruk berlaku. Dan apabila kita cek dan sebagainya, memang ada satu orang perempuan meninggalkan boyfriendnya kerana boyfriend dia ni ternyata jantan sundal. Okey, jantan sundal ni sebenarnya korang tahu, jantan sundal ni definisi dia luas. Right? Sebagai contoh, yang DM kita tu memberi ancaman bunuh dan sebagainya. Dia menggunakan menggunakan perempuan ini untuk duit semata-mata. Sebagai contoh kan, dia minta perempuan ni 30,000 hanya untuk membuat kedai burger. Okay? Dah buka kedai burger. Sedangkan nak buka kedai burger ni, Tuan Bayang ada kat sini, Tuan Bayang pun tahu, nak buka kedai burger 1,500 bukan 30,000. Okay. Right? So dan kau kena faham loh, kedai burger tu mungkin bertaraf dalam kedai macam mana Burger King. Bukannya kalau nak franchise Burger King pun bukan murah. Bukan 30,000. Okay. So that's the thing. Ancaman-ancaman ni cuma saya menganggap ancaman ni adalah budak-budak nakal lah, yang tak reti dan tak faham berkenaan dengan realiti. Okay? Itu saja. Sebab diorang ni cakap je lah, kan, buat tidak lah. Okay bro, jujur, sebenarnya berapa lama ataupun pengalaman yang diambil sebelum kau menghasilkan Halalkan Aku, berapa lama sebenarnya kau telah berada dalam situasi memberikan sokongan dan nasihat kepada masyarakat dalam konteks dalam konteks percintaan dan juga hubungan ni? Dalam konteks Halalkan Aku, saya sebelum ni saya bukanlah orang yang memberi nasihat atau sebagainya, tetapi semasa kita buat research untuk Halalkan Aku saja, researchnya saja mengambil masa setahun. Alright, daripada tahun 2020
setahun lebih lah kan. Dan untuk penghasilan buku ni juga mungkin ambil masa selepas kita research dan sebagainya, mungkin dalam setahun setengah sebelum kita dapatkan hasilkan buku ni yang pertama sekali, dalam setahun lebih, almost 2 years. Dan bila engkau melalui fasa analisis, mengumpul data, survey dan sebagainya, engkau merasakan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam perhubungan. Betul, sebab hari ni banyak orang normalizekan benda yang tak betul dalam hubungan. Right, sebab hari ni cium pipi tak salah, pegang tangan tak salah, peluk tak salah. Sedangkan dalam Quran pun ataupun hadis Nabi pun ada cakap berkenaan menunduk, lelaki sepatutnya menundukkan pandangan terhadap wanita. Tetapi benda-benda tu dinormalizekan dan diupload di media-media sosial, dan benda itu yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan penzinaan secara soft ni. Tapi bro, kalau kau nak cakap konteks begitu, dia terlampau besar, dia terlampau universal. Sebab kalau kita melihat pendidikan daripada keluarga, ibu bapa juga amat penting. Betul. Dan bila dah sampai ke tahap ini, ibarat keluarga ataupun ibu bapa itu tidak pernah mendidik anaknya tentang perkara-perkara seperti ini yang boleh berlaku kepada anak mereka. That's the thing, kenapa kita buat perkara ini, kenapa hari ini kita live, kita buat buku, kita buat grup halalkan aku community dan sebagainya. Sebab hari ini kalau 10 tahun dahulu ataupun 20 tahun dahulu, masa zaman kita kecil-kecil, kita tahu surah pertama dalam Quran tu Al-Fatihah. Sekarang ni ada orang surah pertama tu apa pun tak tahu. Alright, sebagai contoh, kita pernah tanya berkenaan dengan niat solat subuh kepada Gen Z ni. Dia baca bukan niat solat subuh, dia baca niat puasa. That's the thing kan. So dekat situ tugas kita lah, okay, yang orang cakap nak educate mereka ini supaya berfikiran berlaku adil kepada diri sendiri dalam hubungan. Bro, bila aku baca, bukanlah baca, aku belum habis baca, tapi aku telah melihat beberapa subtopik ni. So memang banyak yang kau tulis ni, dia lebih kepada untuk menyedarkan kaum wanita teknik dan juga taktik seorang lelaki itu supaya perempuan itu sedar. Tapi sejauh mana engkau yakin yang mereka ini mampu sedar selepas baca buku ini? Okey, dia macam ni. Kita dan tim kita dah buat yang terbaik untuk hasilkan halalkan aku. That's why siapa yang beli buku halalkan aku yang tidak faham tentang konteks dia dalam buku halalkan aku, masuk ke live kita orang untuk mendapatkan explanation yang lebih daripada buku halalkan aku ni. That's the ecosystem yang kita buat supaya kefahaman itu betul-betul melekat dalam kepala otak diorang dan juga hati diorang, supaya diorang faham yang diorang itu layak dicintai dan disayangi dan layak bahagia dengan orang yang betul. Okay bro, sekarang ni kau dah bercakap banyak perkara, ya. Aku tertarik dengan ketegasan, aku tertarik dengan pendirian kau sebagai orang yang ingin menyedarkan masyarakat. Kau sedar tak diri kau siapa? Ya, seorang biasa je. Biasa. Tapi kenapa sampai sekarang kau tidak mahu memberikan ruang lagi mencari sebuah cinta untuk kau halalkan? Okay. Sebab kau sibuk untuk menyelesaikan masalah orang lain, tapi dalam masa yang sama mungkin kau akan menjadi retua kerana tidak memberi ruang dan peluang kepada perempuan untuk menjadi suri hati. Dia macam inilah. Dia macam ni. Ada 4 perkara yang Allah rahsiakan daripada manusia. Okay. Jodoh, rezeki dan mati. Okay. Tiga. Ada 3. Right? So jodoh tu biar Allah tentukan, tapi saya keep on berusaha. Sampai bila? Okey, ini kita nak nyatakan sebab dia ibarat macam ni tau. Engkau menulis tentang cinta, engkau menulis tentang harapan, engkau menulis tentang kasih sayang, tapi engkau sendiri tak lengkap lagi.
saya faham berkenaan dengan cinta itu separuh daripada agama ataupun perkahwinan lah. Saya perkahwinan tu separuh daripada agama. Tetapi macam saya cakap tadi, saya jodoh tu rahsia Tuhan, tapi saya terus berusaha. Dalam keadaan sekarang ada tak? Sekarang ni tengah busy. Tengah sibuk. Busy untuk memilih ke apa? Dah tengah busy. Sebab kita kena tahu ikan dekat apa ni pun, dekat pasar pun kita pilih. Dan yang nak jadikan pasangan kita semua hidup tu pun kita kena pilih lah. Sebab semua hidup tu lama. Tapi bro, bila nak memilih tu ada juga terputus di tengah jalan. Sebab saya tak nak ulang perkara yang sama saya lalui 4 kali tu. Jualan Halalkan Aku ini cukup memberangsangkan dan ramai telah memilikinya dan ada yang menjadikan ini sebuah hadiah. Betul. Apakah engkau merasakan ini sebuah perkara yang perlu diwarisi ataupun dikongsikan? Exactly. Sebenarnya buku Halalkan Aku ni kita kena tahu satu perkara. Okay. Alright, permainan manipulasi jantan sundal ni bukan boleh kena dekat pembaca buku Halalkan Aku je. Okay. Dia boleh kena dekat kakak dia. Dia boleh kena dekat adik dia. Dia boleh kena dekat kawan-kawan dia. Na'udzubillah boleh kena dekat mak dia juga. Mak. Sebab sasaran jantan sundal ni adalah mereka-mereka yang berstatus janda dan juga balu. Kerana di mata jantan-jantan sundal ni, janda dan balu ni tak ada nilai. Jadi kau nak menyatakan sekarang ni ramai sebenarnya jantan sundal yang berada di pasaran. Sebab ramai. Okey, sebab dia tu sebab saya selalu cakap dalam saya punya live. Kenapa jantan sundal ni ada? Okey, dia perumpamaan dia seperti kenapa makanan monyet tu ada. Okey. Sebab monyet tu ada. Right? Kenapa jantan sundal ada? Sebab ada perempuan-perempuan yang menghalalkan modus operandi jantan sundal ni berlaku. There is all about supply and demand. So tuan ni monyet lah. Tuan ni monyet lah. Saya bukan monyet. Saya sedang menerangkan. Selamat. Okey bro, kalau mengikut konteks percintaan yang kita selalu nampak, adakala fizikal bukan menjadi pilihan. Betul. Setuju. Tapi macam tuan kacak, kacak bergaya, tapi tidak menjadi pilihan perempuan. Okay. Kita nak fahamkan, maksudnya mereka tu memang ikhlas lah, berkasih sayang dan bercinta kerana tidak memilih rupa dan harta. Jujurlah mereka. Maksudnya kalau kita nampak ada kala perempuan tu cantik. Okay. Lelaki biasa-biasa. Ada kala lelaki tu handsome sangat. Perempuan biasa-biasa. Okay. Maksudnya menunjukkan kasih sayang dan cinta itu benar-benar ikhlas dan tulus. Itu sebab saya cakap, saya tak cakaplah semua percintaan ni tak ikhlas. Tetapi banyak yang kita selama mana kita dah bercerita berkenaan dengan permasalahan hubungan ni, hubungan yang salah tu banyak. Tapi berkenaan dengan rupa tadi, kalau ada rupa tak handsome, dapat yang mungkin keikhlasan tu berlaku. Okay. Jadi sebenarnya taklah semuanya berakhir dengan kegagalan dan disundalkan. Exactly. Betul. Exactly. Terima. Tetapi kesundalan itu tetap berlaku. Okey. Kesundalan untuk dua jantina ni lah, lelaki dan perempuan. Betul. Kesundalan ataupun berkenaan dengan hubungan yang salah ni tetap berlaku. Sebab itu hari ni di Halalkan Aku, di dalam buku Halalkan Aku ni juga kita beritahu berkenaan dengan jangan salah pilih pasangan. Sebagai contoh apa yang berlaku dalam 2-3 bulan lepas, akibat salah pilih pasangan ditikam sampai 61 kali. Betul. Akibat salah pilih pasangan ditikam oleh suami dan banyaknya disimpan 3 hari. Akibat salah pilih pasangan dibakar di Tanjung Malim. Akibat salah pilih pasangan dibunuh dan ditinggal di dalam rumah kosong. Dan lelaki yang bunuh perempuan tu kes bela tahun 2023. Lelaki tu boleh pergi umrah pula, cuci dosa. Benda-benda itu ya. Insaf lah. Kau bunuh orang. Insaf. Tu bukan insaf, kau bunuh orang. Okey, kalau bukan sebab kita kena tahu satu perkara. Saya tak pasti sama ada ayat ulama ataupun ayat hadis. Nak letak pisau ataupun acu pisau pada orang pun salah. Hukum dia haram. Ni ambil pisau letak pun haram. Dan haram meletakkan senjata tajam pada tengkuk seseorang dalam keadaan aman.
nampaknya kau telah membawa satu naratif yang lebih luas kan, supaya mungkin pelayar ataupun penonton Garasi TV boleh berfikir sendiri dan fahamkan sendiri. Okey, mungkin perkongsian itu membuatkan kita sedar diri. Okey, kalau sedarlah. Kalau sedar. Tapi okey, sejauh mana kau merasakan perkara ini perlu diberikan penekanan? Okey, sekarang ni yang nampak macam kau seorang je yang membuatkan, menyedarkan, yang membantu. Yang lain hanya mungkin diam dan buat tak tahu je. Sebab itu di dalam live Halalkan Aku, kita cakap benda ini, buku Halalkan Aku ini bukan sekadar buku untuk tatapan dan bacaan korang saja. Buku ini perlulah diwariskan. Okay, dan saya cakap juga, saya dan tim saya sampaikan berkenaan dengan perkara-perkara ini, dan pembaca dan juga yang tengok live saya itu panjang-panjangkan kan, sebagai menjadi ejen kepada orang-orang yang baru nak bercinta ataupun dah kecewa dengan bercinta dan sebagainya. Sebab di dalam Halalkan Aku ni, kita tak ada cakap kau jangan bercinta, tak ada. Tak pernah sekali pun kita cakap dengan diorang supaya jangan bercinta. Alright, sebab kita cuma nak buat satu community yang faham berkenaan dengan nilai percintaan tu sendiri, nilai diri sendiri, dan hakikat sebenar tentang hubungan yang patutnya menuju halal. Itu cerita dia. Bro, setuju tak? Cara bercinta, cara berkasih sayang sekarang ni lain. Okay. Sebab ada yang berani meluahkannya di social media. Kau pernah mendapat luahan cinta daripada followers ke apa yang menyatakan dia cinta dengan kau, suka dengan kau? At the moment, tak pernah. Kesiannya. Tak pernah. Tak pernah. Sebab saya macam ni, just being professional and realistic dengan apa yang kita buat. Sebab saya tak buat buku Halalkan Aku untuk mencari cinta. Saya buat buku Halalkan Aku untuk educate. So nampaknya kau memang betul-betul filter kau punya nawaitu tu. Betul. Dan kau begitu yakin yang kau tak akan tergelincir daripada orang kata apa, luahan ataupun ratapan ataupun orang kata apa, rengekan daripada follow-follow yang meluahkan perasaan. Sebab tu urusan tu admin saya buat. Okay. Sebab saya di sini adalah penyebar maklumat, kesedaran dan bukan untuk mencari cinta, flirting dan sebagainya. Okay bro, bila bercakap tentang perkara ini, sebenarnya pihak-pihak yang berwajib seperti badan-badan berkuasa mungkin dari segi sudut Kementerian Pembangunan Wanita contoh, mungkin ada jabatan-jabatan yang memainkan peranan ini. Tapi bagaimana pula engkau melihat konteks sudut itu dan juga sudut masyarakat? Apakah sepatutnya Halalkan Aku ini juga perlu bergerak seiring dengan pihak-pihak berkuasa? Setempat. Baik. Okey. Jadi ada boleh bekerjasama. Boleh bekerjasama tapi dalam setempat lah. Okey, sebab kita we are specific topic. And so contoh berkenaan dengan, kita boleh bekerjasama juga dengan polis dan mungkin Jabatan Peguam Negara dan kementerian wanita yang melibatkan wanita ni. Sebab kita kena tahu buku Halalkan Aku ni bukan sekadar tentang perhubungan tapi motivasi. Okey, motivasi untuk mengangkat orang perempuan tu. Itu sebab di dalam Quran ni dia tak ada surah orang lelaki. Dia tapi ada surah yang dinisbahkan dengan surah orang perempuan, itu surah An-Nisa. So that's why kita ni, kita bukan sekadar nak cerita pasal hubungan. Kita nak cerita supaya kenapa orang perempuan kena berdiri teguh. Kenapa orang perempuan kena faham realiti hubungan. Kenapa jangan dibodohkan. Kenapa kena tahu yang korang itu bernilai di mata orang yang betul. Jangan bodohkan diri sendiri sebab sayang. Okey, korang kena ada kewangan sendiri. Right? Benda begitu. Sebab itu dalam Islam kita angkat martabat orang wanita.
Tetapi jantan-jantan sundal ni menjadikan wanita-wanita ni alas kaki. Oh, Right. That's the thing. statement berani bro. Ya, betul kan? Wanita itu adalah alas kaki. Ya. Sedangkan syurga untuk wanita seorang isteri itu di tapak kaki suami. Itu kalau dah jadi suami. Right, kalau belum jadi suami, kau buat juga alas kaki, itu babi nama dia. Okay bro, semua pasal babi bro. Okay. Aku orang kata apa, tersedar dengan sentakan kau menyatakan penyondol itu ibarat babi. Apakah kau setuju penyundal itu ibarat monyet yang mengangkang di tepi jalan? Boleh. Kan, monyet yang mengangkang, penyundal itu ibarat monyet yang mengangkang. Boleh. Tuan Bayang jangan gelak Tuan Bayang. Okey, Tuan Bayang ada nak tanya apa-apa? Okey, Tuan Bayang belum lagi panas lagi, tapi mungkin lepas ni Tuan Bayang akan bertanya dengan brother cinta kita ini. Okey, bro. Andai kata keempat-empat bekas cinta engkau itu melihat pod garasi ni, dan mungkin mereka membaca buku Halalkan Aku, apa kau nak jawab? Apa kau rasa respon mereka? Adakah kau rasa poyolah bekas aku ni, contoh Maksudnya macam mana? Apa perasaan saya ke macam mana? Ya. Kalau dia orang baca buku Halalkan Aku ni, saya nak bagi tahu ni bukan cerita korang, ni cerita aku. Mana tahu dia terasa kan? Sebab nanti tak takut claim. Okey. Dia takut claim, akulah yang sedarkan dia. Konon. Okey. So kepada keempat-empat bekas cinta brother Syamim, jangan haraplah ini bukan cerita korang Ini cerita dia, padan muka dia. Tapi walau bagaimanapun, aku agak respect dan juga agak bangga bila mana engkau cukup berani untuk berada di hadapan, di pasaran untuk memberikan kesedaran kepada perempuan di luar sana. Dan apa harapan kau untuk mereka, perempuan-perempuan ataupun orang-orang yang terkena dalam masalah-masalah yang pernah kau tulis dalam buku ni? Saya harap korang boleh, yang baca buku Halalkan Aku ni, korang boleh jangan sedih lama-lama. Walaupun sedih tu fitrah. Tapi saya harap korang boleh grow and shine. Lupakan masa lalu, fokus masa depan, dengan pemikiran yang baru dan hidup yang baru. Okay bro, engkau bersedia kalau anda kata satu hari nanti, mungkin kau akan jadi viral yang selepas ini menjadi pejuang wanita, pejuang cinta, dan engkau dipanggil ke setiap tempat, masuk kampung-kampung untuk menjadi penceramah cinta ini. Adakah engkau bersedia untuk ke arah itu? InsyaAllah, kalau itu yang Tuhan tadi kan. Dan kalau ada jemputan lah. Kalau ada jemputan lah. Okey, Tuan Bayang, bagaimana Tuan Bayang untuk saat-saat akhir ini? Ada apa-apa Tuan Bayang? Saya tak ada apa-apa tambahan, cuma saya berharap hasil daripada penulisan tu membuahkan positif yang baik lah, positif yang besar untuk pembaca, baik lelaki ataupun perempuan. Itu saja. Terima kasih Tuan Bayang. Okay, terima kasih Tuan Bayang. Sama-sama. Okay guys, kita dah hampir berakhir, tapi sebelum tu mungkin Syamim, mungkin ada perkara yang tersurat yang kau nak luahkan secara live, nasihat, pandangan dan juga apa yang kau rasa untuk menjadi iktibar dan juga motivasi kepada mereka di luar sana. Menilai dengan yang betul, dan jangan jadikan diri kau ataupun jangan jual maruah diri korang kepada jantan-jantan sundal. Jantan-jantan sundal ni, jangan jual maruah engkau murah-murah dekat jantan-jantan sundal ni, sebab korang layak untuk bahagia. Dan jangan lupa dapatkan buku Halalkan Aku. Okey. Itulah dia, Syamim Zulkifli, penulis Halalkan Aku. Jangan lupa untuk ikuti trilogi Halalkan Aku di TikTok. Jangan lupa juga untuk terus menyokong Garasi TV di platform YouTube dan juga Facebook. Dan jangan lupa juga untuk hadir ke Garasi Cafe untuk menikmati makanan yang best-best, dan juga Garasi Republic untuk mendapatkan barangan-barangan premium item, pre-love item yang berkualiti. Saya Abang Manis mengakhirkan segmen yang pertama Pod Garasi Halalkan Aku ini dengan sebuah kata-kata. Saudara dan saudari,
Datang dan pergi itu biasa. Suka dan benci itu lagi biasa. Akan tetapi mengikhlaskan, meraihkan kepergian dan kebencian itu sesuatu yang luar biasa dan mulia. Fahamkan, fikirkan, kongsikan. Assalamualaikum, Pod Garasi, Garasi TV. Bye-bye.